Wave yang paling kuat sekarang adalah Carol Amin. Carol Amin punya senjata dia adalah Repayo. Kedua, konten dia sendiri, value masakan tu bertambah. Ketiga, dia react balik. Macam kita ambil contoh, student sekarang react dengan bantai pergi korek video menari dia, dan dia sambut balik. So, cycle of attention tu semua duduk dekat dia. Apa yang jadi selepas tu, yang ni saya rasa point yang paling penting lah. Carol Amin boleh bawa drive attention yang sangat kuat. 40 punya K punya view hari-hari dekat live, dan view dia orang 15 juta. Dan selepas tu cascade oleh student dia. Daripada situ, kata kan, sehari semua views dekat Malaysia ni kita kata ada 100 juta, 40 juta view saja duduk berpusing dekat Carol Amin. So bila kita faham balik konsep yang critical mass tu, critical mass ni mudah lah apa untuk sesuatu benda ni berubah daripada kiri ke kanan, daripada suka makan ayam ke suka makan ikan. Kalau ada 100 orang, dia hanya perlukan paling rendah 15, paling optimum 30. Dalam kes ni kita letak attention dalam kali ni kita cuba formulakan by views. Kita kata hari-hari ada 100 juta view yang terhasil dekat TikTok, dan kita kena bersetuju walaupun number saya salah, yang view Carol Amin dan segala bala studio dia berlambak tu tak campur dengan partner duduk rabat belakang right lagi kan. So point saya nak beritahu adalah the whole sentiment sembang pasal makan saja. Kalau kita buat konten yang tak pergi ke arah sana, view kita akan jadi 40. So tu tesis saya. Kalau nak lawan dia